Kau perasan tak? Semua orang suka cerita kejayaan yang luar biasa. Tak habis belajar tapi jadi milioner. Mula bisnes dalam garaj, sekarang CEO syarikat jutaan ringgit. Dan kita pun fikir, kalau ikut jalan dia confirm berjaya. Tapi sebenarnya, itu contoh klasik survivorship bias. Kita nampak yang berjaya, tapi kita tak nampak ribuan orang lain yang buat benda sama, tapi gagal. Contohnya, semua orang tahu pasal Facebook, tapi tak ramai tahu ada beribu-ribu apps lain cuba buat benda sama dan lingkup. Macam ni lah. Kalau 10,000 orang terjun gaung dan 5 orang survive, logik ke nak kata itu strategi yang bijak? Minda kita mudah ditipu oleh cerita yang sedap didengar. Tapi realiti tak seindah itu. Fikir guna logik, bukan emosi. Jangan bandingkan diri dengan orang lain kerana setiap orang ada jalan hidup yang berbeza-beza. Pernah kena tipu dengan cerita kejayaan? Idea diambil dari buku The Art of Thinking Clearly. Follow untuk lebih banyak logik bijak.